Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita selesai mengadakan majlis korban, yang mana sebelumnya kita telah solat Hari Raya Aidiladha seramai lebih kurang 3,500 orang datang. Seterusnya kita melaksanakan korban ada 14 ekor lembu, yang mana kita telah melantik 3 orang petugas tukang sembelih, yang mana mereka ni berpengalaman dan disahkan dari segi kursus yang mana mereka hadir dan mendapat sijil untuk pengiktirafan sebagai penyembelih. Alhamdulillah mereka ni duduk di karya kami, jadi kami mempunyai kelengkapan yang cukup lah daripada awal sehingga selesai. Jadi bila adanya kelebihan dari segi tukang sembelih yang berkaliber ni, kami rasa lebih bangga lah bila dapat tempat orang yang diiktiraf. Jadi masalah dari segi soal jawab, dari segi sah tak sah tu tak timbul lagi dari sini. Jadi untuk penyembelihan, alhamdulillah mereka telah berbagi tugas daripada 14 ekor, 3 orang ni bertugas untuk menyembelih. Setiap satu ada yang 5, ada yang 4. Jadi mereka telah menjalankan, laksanakan tugasan mereka dengan baik dan cemerlang. Saya bagi pihak seluruh pengurusan serta peserta yang terlibat dalam program korban mengucapkan ribuan terima kasih kerana mereka telah menyempurnakan ibadah korban, yang mana mereka dah bagi satu solution kepada kami untuk senang untuk melaksanakan korban, tak perlu mencari tukang sembelih luar daripada kawasan karya kami. Terima kasih banyak atas tugasan yang cemerlang daripada pihak-pihak sembelih yang diketuai oleh Ustaz Nazmi, Encik Zulkafli dan juga Encik Said. Dari segi pengedaran daging, insya-Allah kami akan mulakan pengedaran selesai saja dalam pukul 12.30. Kita akan serahkan kepada peserta-peserta korban, dan seterusnya untuk orang ramai juga fakir miskin kita akan buat edaran selesai solat Zuhur. Jadi kita dah ada petugas-petugas yang akan ditugaskan untuk mengedarkan daging-daging kepada karya-karya kita yang ditetapkan dalam golongan asnaf dan juga fakir miskin. Jadi mereka ni akan tunggu di rumah. Bagi orang ramai, mereka datang ke masjid solat Zuhur, dan pada masa yang sama selesai solat Zuhur mereka dapatlah daging untuk diserahkan kepada mereka. Alhamdulillah kita punya ahli Parlimen Tambun yang juga Perdana Menteri Malaysia telah menyumbang seekor lembu, yang mana bahagiannya disedekahkan untuk seluruh hari karya kami di sini. Jadi kami telah menerima wakalah daripada pegawai daripada pejabat Parlimen Tambun semalam, dia telah menyerahkan lembu itu kepada kami untuk menguruskannya hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas sumbangan daripada PMX. Saya Ustaz Nazmi Haji Muhammad Tajuri, merupakan di antara tukang sembelih di Karyah Masjid Gelebang Restu ini. Sebenarnya menjadi seorang tukang sembelih bukanlah mudah. Kalau dulu kita ada tukang-tukang penyembelih secara tradisional orang cakap, tapi sekarang kita memerlukan tauliah penyembelihan, kemudian ikutilah kursus-kursus yang certified daripada Jabatan Veteriner, kemudian kita ada latihan daripada Jabatan Pertanian sendiri, seterusnya NGO macam saya sendiri, kita menganggotai Persatuan Tukang Sembelih Halal Malaysia. Yang ini kita akan buat latihan dari masa ke semasa untuk memurni dan memperbaiki lagi lah mutu tukang sembelih kita. Mungkin ramai di luar sana ramai yang mampu dan boleh menjadi tukang sembelih, tetapi selain daripada mengesahkan penyembelihan itu, tukang-tukang sembelih ini dia perlu tahu sedikit sebanyak berkaitan hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan, terutamanya hukum yang berkaitan dengan sembelihan korban dan juga akikah. Alhamdulillah, saya hampir tahun ini merupakan tahun yang ke-20 saya menjadi tukang sembelih. Jadi nasihat saya dan juga syur kepada anak-anak muda di luar sana yang mampu dan berminat untuk jadi tukang sembelih, silalah ikuti kursus-kursus dan jangan takutlah, beranikan diri. Pertama sekali ikuti ataupun sertailah program-program anjuran penyembelihan mana-mana badan ataupun mana-mana masjid. Kemudian kita tawar diri untuk masuk menyertai mana-mana kursus, kemudian seterusnya nanti bolehlah cuba menjadi tukang sembelih yang certified, insya-Allah. Tukang sembelih yang certified ini dia merupakan salah satu kerjaya di luar sana. Kilang-kilang penyembelihan, rumah-rumah sembelih di sana memerlukan tukang sembelih yang bertauliah, yang tahu serba sedikit sebanyak hukum hakam. Bahkan ada di antara
rakyat Malaysia yang bekerja sebagai tukang sembelih di luar negara, yang mana negara-negara bukan Islam tetapi mengeluarkan produk-produk halal, kebanyakannya tukang-tukang sembelih itu kebanyakannya ada juga daripada Malaysia.